Hai, saya Liza Ramzi. Hari ni kita dalam segmen Resepi Ramadan bersama Adabi. Hari ni saya nak buat cendol santan kelapa Adabi. Jom kita start. Okey, mula-mula kita masak dulu santan ni. Okey, santan ni saya pakai santan kelapa Adabi. Tambahkan daun pandan untuk wangi lagi. Okey, santan ni tak perlu masak lama-lama. Kita just bagi dia panas-panas je, suam-suam gitu. Okey, kita masukkan ais. Masukkan cendol. Allah. Santan. Santan yang dah masak tadi ya. Last sekali gula merah. Gula merah ni kalau malas nak masak, beli je yang dah siap. Senang sekarang kan, semuanya di ujung jari je. Okey, kacau-kacau. Ya Allah, nikmatnya. Puasa-puasa ni kan tengok ais macam ni, menduga betul. Dah siap cendol santan kelapa Adabi. Selamat berbuka semua dan selamat mencuba.